Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faisal bin Fazil. Saya akan menyampaikan sesi ini iaitu inovasi lebih berkualiti dengan teknologi readiness level TRL. Jadi ini adalah versi rakaman yang kedua kerana pada sesi yang sebenar berlangsungnya sesi inovasi lebih berkualiti dengan TRL ini, kita ada mengalami sedikit masalah pada rekod yang asal. Jadi kita buat rekod yang kedua. Jadi untuk mungkin dalam masa setengah jam yang pertama ni, rekod pertama ni kita akan gunakan untuk video ini. Manakala untuk setengah jam yang kedua ataupun 45 minit yang kedua nanti, kita gabungkan dengan video yang asal. Jadi semoga kita semua mendapat manfaat daripada rakaman ini. Saya ingin menyampaikan tajuk inovasi lebih berkualiti dengan teknologi readiness level TRL. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan, sahabat semua tengok pada gambar ini, gambar roket NASA. Bukan sahaja kita letak gambar roket NASA ni. Sebab apa? Sebab NASA adalah pengasas kepada teknologi readiness level. Apa itu TRL? Secara ringkasnya saya akan ceritakan di sini. TRL adalah satu kayu ukur, satu sistem yang digunakan untuk mengukur sejauh mana, setakat mana produk kita ini bersedia di pasaran. Saya merupakan jurulatih inovasi MARA dan saya berkhidmat di MRSM Balik Pulau sebagai guru pendidikan Islam. Bila kita bersembang, kita bercakap-cakap dengan rakan-rakan di bidang inovasi ni, kita pun ada jumpa mereka yang kadang-kadang patah semangat, putus harapan. Sebab bila mereka buat satu inovasi ni, mereka penat kan, mereka dah melaburkan wang, melaburkan masa, bersengkang mata siang dan malam, tak tidur untuk menghasilkan inovasi. Tiba-tiba inovasi yang mereka hasilkan ni tidak dihargai oleh rakan sekeliling, tidak mendapat iktirafan yang sepatutnya lah, sekurang-kurangnya untuk diri mereka. Orang tak menghargai inovasi mereka. Tetapi kita kena ingat, inovasi yang kita buat tu kadang-kadang berguna tak untuk orang lain, bermanfaat tak untuk orang lain. Mungkin dari sudut pandangan kita, ia bermanfaat untuk diri kita. Tapi untuk orang lain mungkin manfaatnya sangat kecil. Jadi hari ini kita akan kongsikan tentang TRL, di mana bila kita guna TRL ni, kita akan dapat tahu bagaimana apa yang kita hasilkan ni boleh memberi manfaat kepada orang lain. Inilah sedikit inovasi yang saya buat. Ada juga inovasi yang lain, tapi saya kira yang dua ni adalah yang terbaru dan yang antara yang boleh saya jadikan contoh untuk kita sesi kita hari ini. Ini dia teknologi readiness level. Ia adalah perkara asas dalam inovasi. Kalau kita rajin, kita minat tentang inovasi, TRL ini adalah ilmu asas yang perlu kita ketahui supaya inovasi yang kita buat tu tidak sia-sia. Dia memberikan manfaat yang baik kepada kita. TRL ni seperti yang saya sebut tadi, ya, dia berasal daripada NASA. NASA ni dia mengikut TRL dalam pembuatan projek-projek untuk ke angkasa lepas, dan mereka mengasaskan TRL ni. Sebab apa? Sebab mereka terlibat dengan pelbagai projek yang bernilai bilion, jutaan ringgit. Pelaburan mereka tu, mereka tak nak dengan sedikit kesilapan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Bila NASA menyedari tentang benda itu, mereka menghasilkan TRL supaya seminimum mungkin kesilapan tidak berlaku, supaya pelaburan mereka itu berbaloi. Kaedah ini telah tersebar luas. Para ilmuwan melihat teknologi readiness level ni bukanlah satu sistem yang sesuai untuk projek ataupun program angkasa lepas sahaja. Tetapi apa yang ada dalam TRL ni sangat berguna untuk program-program inovasi. Walaupun sekecil-kecil inovasi, bila menggunakan TRL, mereka melihat ia boleh menghasilkan kualiti yang sangat besar untuk satu-satu program inovasi.
Ini adalah human-centered design lens yang diasaskan IDEO. Jadi IDEO ni adalah satu pertubuhan yang mengasaskan design thinking. Jadi mereka meletakkan inovasi kita ni perlu memenuhi 3 bulatan ini. Apa dia? Jadi bulatan pertama adalah people. Apa yang kita buat tu mestilah memenuhi kehendak manusia. Kalau kita hasilkan inovasi yang berkaitan dengan haiwan, contoh inovasi makanan haiwan. Makanan haiwan yang kita buat tu memanglah untuk haiwan. Tetapi yang terlibat dengan inovasi itu adalah manusia. Sebab contoh buat makanan kucing, yang terlibat dengan membeli makanan kucing itu adalah manusia. People ni kita kena letak nombor 1. Kita kena pastikan yang tu mula-mula sekali. Adakah pelanggan mahu kehendak mereka tu besar ataupun tidak untuk satu-satu inovasi tersebut. Jadi kita kena kaji dengan lebih mendalam. Lagi besar kajian kita, lagi bagus. Lagi mendalam kajian kita, lagi bagus. Jadi yang kedua adalah inovasi kita ini mestilah boleh menjana keuntungan dalam bentuk bisnes. Bila kita buat satu inovasi tu, kita memang kena memikirkan tentang bisnes. Contohnya kalau kita buat satu bahan pembelajaran, kita rasa, wah, bahan pembelajaran ni nanti aku boleh jual. Tapi ramai innovator saya jumpa, mereka ni sebenarnya tak naklah jual. Orang kata dia buat tu semata-mata ikhlas. Jadi keikhlasan tu pun tak ada masalah. Sebab kita kata, saya buat inovasi ni, nanti saya nak bagi percuma saja hasil inovasi ni. Tak ada masalah. Tapi kita kena meletakkan satu nilai bisnes juga. Contohnya, bila kita nak bagi saya cuma, katakanlah orang tu kalau nak beli, beli berapa nilai yang kita letak pada inovasi kita. Contoh kita letak RM100. Tak apa, RM100 ni nilai ni saya bagi kepada orang ramai secara percuma. Bila ada nilai macam tu, ada orang nak dengan sanggup membayar sekian harga, maksudnya inovasi kita itu dia bernilai tinggi. Bila inovasi ni dilihat dari sudut bisnes, lebih besar inovasi tersebut, contoh dia akan mewujudkan peluang pekerjaan, dia akan membantu lebih ramai orang. Sebab tu kita perlu melihat inovasi ni dari sudut lens ataupun bulatan bisnes ni. Dan yang ketiga, ia boleh dilaksanakan dengan teknologi sedia ada. Kalau dia tidak boleh dilaksanakan dengan teknologi yang sedia ada, contoh inovasi tersebut terlalu canggih sampai tak ada individu ataupun organisasi yang boleh merealisasikan produk inovasi tersebut, maka produk inovasi itu tidak bagus sebab terlalu canggih. Kalau dari sudut bisnes, kita melihat daripada sejauh mana ia boleh berjaya dalam pasaran semasa. Dan kalau yang seterusnya, sejauh mana teknologi boleh cover inovasi kita. Ini adalah satu contoh lah yang dibangunkan oleh IDEO. Bagaimana kita nak hasilkan inovasi, bagaimana kita melihat inovasi kita ini dari sudut 3 lensa ini. Di sini saya ingin membawakan contoh beberapa produk yang sangat hebat dalam sejarah hidup kita di dunia ni. Produk yang sangat hebat tetapi akhirnya tersungkur ataupun gagal disebabkan oleh keengganan untuk berubah. Yang pertama kita tengok inovasi Segway. Segway ni dia adalah satu kenderaan untuk bergerak dengan lebih pantas. Nak cakap dia tu motor, tak juga. Nak cakap dia itu skuter, macam tak juga. Jadi sebenarnya Segway ni sangat bagus inovasi dia. Banyak juga digunakan oleh anggota keselamatan di seluruh dunia. Tetapi dia ada mengalami masalah kecelaruan identiti. Sebab apa dia celaru identiti? Sebab bila kita nak cakap dia ni motor, bukan motor. Bila kita nak gunakan dia ni di laluan pejalan kaki, dia ni macam terlalu laju kan, sehingga kadang-kadang boleh membahayakan pengguna ataupun saiz dia tu besar dan tidak sesuai digunakan di laluan pejalan kaki. Nak guna di jalan raya pun tak sesuai juga, macam keselamatan tu tak berapa baik kan, sebab dia bukan motosikal.
Dan akhirnya produk ni gagal dan Segway memberhentikan production untuk inovasi ini kerana dia dia tidak mencapai target. Yang keduanya, telefon 3310. Telefon yang sangat terkenal, digunakan di seluruh dunia, di Malaysia pun sangat terkenal. Kita panggil 33 sekupang kan. Apabila produk seperti Apple dan Samsung bertungkus lumus mengejar pembaharuan, berpindah teknologi daripada telefon yang menggunakan teknologi lama kepada telefon yang menggunakan touchscreen, iaitu smartphone. Nokia ni dia enggan berubah. Dia kata dia dah ada satu crowd customer ataupun pengguna yang setia. Mereka tidak memerlukan teknologi smartphone untuk berubah sebab pelaburan mereka pun dalam teknologi yang sebelum ni sangat banyak. Akhirnya mereka ketinggalan. Dan Nokia ni bukan tak berubah langsung. Mereka pun akhirnya akur dan masuk ke dalam pasaran smartphone. Tapi apabila mereka masuk tu dah terlambat. Nokia bekerjasama dengan Microsoft untuk membangunkan satu telefon smartphone yang berkualiti sangat baik, tapi tidak dapat membantu mereka bersaing dengan pemain yang lain. Dan akhirnya Nokia juga sungkur dan rebah. Jadi syarikat seperti Blockbuster pula, yang mereka ni adalah syarikat yang menjual video tape. Video tape, filem-filem, terutamanya filem-filem Hollywood. Jadi mendapat sambutan di seluruh dunia. Dan mereka sangat berjaya, satu company yang sangat berjaya. Tapi akhirnya daripada 9,000 lebih kedai Blockbuster, akhirnya tinggal satu saja sekarang. Sebab apa? Sebab mereka tak mahu berubah daripada jual produk secara fizikal kepada menjual produk secara online. Budaya menonton video masyarakat di dunia ni telah berubah. Daripada menonton video menggunakan fizikal, akhirnya menonton video menggunakan internet. Jadi Blockbuster tak nak berubah sebab dia kata dia sudah cukup berjaya. Akhirnya mereka ini dikalahkan oleh company seperti Netflix yang meletakkan video streaming, filem streaming di internet sebagai satu platform yang baru. Blockbuster adalah satu contoh yang sangat baik untuk kita melihat perlunya untuk berubah walaupun kita sudah berjaya sekarang. Company seperti Kodak, kita tahu sampai sekarang orang sebut Kodak. Kodak ni dah tinggal sejarah. Sebenarnya pada tahun lebih kurang 1975 macam tu, innovator ataupun staff Kodak sendiri telah mereka satu kamera digital. Pembaharuan untuk mengambil gambar, tak perlu gunakan Kodak, gunakan kamera digital. Tetapi Kodak sendiri mengabaikan perkara tersebut. Mereka kata mereka tak perlukan kamera digital sebab orang lebih selesa menggunakan Kodak. Akhirnya Kodak terkubur kerana mereka tak nak berubah menggunakan digital sebagai platform yang baru. Dan akhirnya pesaing mereka lebih awal beralih arah kepada teknologi digital. Kodak masih kekal dengan teknologi yang lama. Akhirnya Kodak juga berkubur kerana keengganan untuk berubah. Jadi ini adalah cerita-cerita yang ingin kita kongsikan supaya apa yang kita buat tu akan menjadi satu titik tolak untuk kita lebih berjaya. Dan kita menghadapi perubahan tu dengan persediaan yang baik. Untuk tuan-tuan yang hadir hari ini untuk TRL ni adalah salah satu perkara yang asal dalam inovasi, dan kalau kita tak nak ikut TRL dalam membina inovasi kita, kadar kejayaan kita tu mungkin susah kita nak mencapai kejayaan sebab kerajaan Malaysia sendiri melalui MOSTI menetapkan TRL ni adalah satu perkara yang asas yang perlu diikuti oleh para inovasi untuk membangunkan produk inovasi mereka. TRL yang pertama, kita akan melihat TRL 1 sehingga kepada TRL 4. TRL 1 adalah pemerhatian ataupun penyelidikan yang asas. TRL 2 pula adalah bagaimana teknologi idea kita tadi dirumuskan. Pada TRL 3, bagaimana idea-idea kita tu kita buktikan konsep tu betul dan boleh diteruskan. Ataupun senang cerita, TRL 3 ni adalah bagaimana pakar boleh mengesahkan yang idea kita tu boleh diteruskan.
boleh dibangunkan. Dan TRL 4 pula, okay, seperti yang kita paparkan di sini. Jadi kalau tuan-tuan tengok, di sini adalah TRL 1 sampai 9. Jadi TRL 5 sampai 9 adalah peringkat pembangunan. Di mana bila kita sampai TRL level atau peringkat yang kelima, kita dah mula hands on. Kita dah mula membina. Kita dah mula membangunkan satu-satu teknologi. Dan kita sudah cuba test. Kan? Di peringkat 6 tu kita test ataupun uji produk kita tu sebelum kita teruskan lagi. Adakah produk kita tu memenuhi kehendak pengguna tadi? Adakah produk kita tu cukup sempurna untuk menyelesaikan masalah? Kita uji di makmal, kita uji kepada prospek pengguna kita uji di lapangan yang sebenar. Ni dia TRL 6. Bila masuk TRL 7, sebenarnya TRL 7 ni, produk kita tu dah sempurna dah. Dah orang kata, dah siap. Cuma kita nak pastikan produk kita ni diperakui oleh badan-badan berkaitan, iaitu pada TRL 8, kita perlu mendapatkan perakuan daripada badan-badan berkaitan. Contoh kalau kita buat tentang alat-alat elektronik, kan? Alat-alat elektronik, kita perlu mendapatkan perakuan daripada badan-badan yang sah, seperti MCMC, kan? Seperti kalau kita buat bahan berkaitan elektrik, keselamatan inovasi kita tu perlu disahkan oleh SIRIM. SIRIM perlu uji dulu. Dan bila SIRIM perakui inovasi kita tu, maka inovasi kita tu selamatlah untuk digunakan. Itu contoh yang lapat lah. Bila TRL 9 adalah peringkat di mana pengesahan dah dapat, kita jual, kita komersialkan kepada prospek pengguna ataupun kita dah melangkah kepada peringkat memasarkan produk kita. Jadi di sini adalah secara ringkasnya bagaimana TRL 1 sehingga TRL 9 berfungsi. TRL, Technology Readiness Level, ataupun kita sebut tahap ketersediaan teknologi. Dan seperti yang kita tahu, TRL ni dibangunkan NASA dan berjaya. Bila NASA dah berjaya, satu badan angkasa lepas yang sangat terkenal, sangat rumit kerja mereka, dan kerja-kerja mereka itu boleh diselesaikan dengan TRL. Apa salahnya kita ambil cara ataupun sistem kerja mereka untuk kita bangunkan pula bahan-bahan inovasi kita. Jadi ia terbahagi kepada 3 fasa. Akademia, maksudnya peringkat penyelidikan, peringkat akademik. Fasa kedua adalah kolaborasi, pembangunan teknologi tadi. Jadi kolaborasi ni memang perlu. Jadi sebenarnya bila kita bangunkan inovasi tu, kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Kita memerlukan orang lain untuk membantu kita dalam pembangunan inovasi. Kalau kita buat sendiri, produk inovasi kita itu akan kurang kualiti dia. Jadi kita perlu berkolaborasi. Macam saya sendiri, saya dan ahli kumpulan kami membangunkan produk inovasi kit pembelajaran. Jadi bila bab melukis, menghasilkan contoh lukisan-lukisan yang cantik, kartun semua, kita tiada kepakaran. Kita boleh lukis takat orang lidi tu boleh lah. Tapi bila kita nak bangunkan dalam bentuk macam lukisan yang cantik, jadi kami meminta kartunis untuk membantu kami menghasilkan lukisan yang cantik dan sedap dipandang mata. Jadi kita cari kolaborasi dengan mereka untuk sama-sama membangunkan. Jadi kita tetap pemilik inovasi. Tapi kita melaksanakan kolaborasi dengan orang-orang yang berkaitan. Itu pentinglah untuk pembangunan inovasi kita. Yang seterusnya peringkat 9, kan? Peringkat 8 ke 9, kita mula bekerjasama dengan pihak industri. Mungkin kita boleh jual produk kita sendiri, tapi tidak sama. Kita jual sendiri dengan kita minta pihak industri pasarkan produk kita. Mungkin ia boleh menjelajah, boleh menjengah pasaran dengan lebih luas. Di sini kita boleh lihat bagaimana TRL tadi berfungsi. Pada peringkat 1 hingga 4, dia pembangunan knowledge development. Kita nak ketahui bagaimana produk ini akan dibangunkan.
Jadi ini mungkin peringkat teori. Teori ni sangat penting sebab kalau kita terlepas TRL 1 sampai 4, dia akan menyebabkan apa yang kita buat pada peringkat yang 5 sampai 9 nanti akan jadi susah. Jadi kalau kita dah struggle, kita dah selesai, betul-betul selesai peringkat peringkat research kan, peringkat kaji selidik pengguna semua ni, uh, jadi peringkat seterusnya akan lebih mudah sebab kita akan buat sesuatu yang memenuhi kehendak mereka. Kalau kita buat sesuatu yang tidak memenuhi kehendak para pengguna kita, kadang-kadang kita buat inovasi tu dia nak memenuhi kehendak kita kan, kita sendiri. Tapi sebenarnya itu tak bagus. Sebab kita buat inovasi bukan untuk kita buat inovasi untuk pengguna kita. Jadi kita perlu melihat dari kacamata pengguna kita. Yang ini dinamakan TRL di peringkat akademia ataupun peringkat technology development. Collaboration berlaku pada peringkat 4 sehingga 7 kebiasaannya. Ini betul-betul kita betul-betul bangunkan inovasi itu. Kita kolaborasi dengan seramai mungkin pihak ataupun mana-mana pihak yang berkepentingan dengan inovasi kita. Dan peringkat industri memasarkan ini di 8 dan 9. Kepakaran adalah pada mereka. Contoh SIRIM. Kita kerjasama dengan pihak industri SIRIM untuk perakui produk kita ini sah ataupun selamat. Dan 9, kita menjual lah. Jadi ini contoh paling terbaik lah tentang TRL. Dan memang Chevron Nozzles, dinamakan Chevron Nozzles ni, dibangunkan betul-betul menggunakan kerangka TRL oleh NASA. NASA dicipta satu kaedah teknologi enjin jet yang menggunakan Chevron Nozzles. Dia dihasilkan ni, yang gerigi-gerigi pada enjin ni, idea dia adalah untuk mengurangkan pencemaran bunyi pada kenderaan kapal terbang dan juga bagaimana menjadikan penerbangan jarak jauh boleh menjimatkan minyak. Bukan minyak, boleh menjimatkan bahan api. Jadi mereka membangunkan teknologi ni, nampak simple, buat gerigi saja, tapi pembangunan dia mengambil masa lebih 10 tahun. Dan berbaloi dengan company seperti Boeing, kan, seperti NASA ni, mereka bekerjasama, berkolaboratif sesama mereka untuk menghasilkan satu produk yang akhirnya boleh menjimatkan dan menjadikan dunia penerbangan lebih baik, kan. Lebih ramai orang boleh naik kapal terbang sebab apa? Sebab kos penyelenggaraan kapal terbang tu menjadi lebih murah dengan hadirnya teknologi seperti Chevron Nozzles ni. Dan kita lihat Chevron Nozzles ni dihasilkan oleh NASA dengan menggunakan TRL. Jadi kita tengok pada TRL 1 dan 2 dihasilkan pada tahun 1980-an adalah dalam bentuk lukisan. Adalah dalam bentuk lukisan saja. Di sini. Okey, kalau kita tengok di sini. Maksudnya kita mulakan sesuatu, kita melukis tu, sketch tu adalah peringkat yang penting dalam kita membangunkan satu inovasi. Dan yang pada peringkat yang ketiga, NASA mencipta produk ni dengan menggunakan bahan kertas. Cardboard saja. Mereka hasilkan menggunakan cardboard, letak pisau, reka sendiri untuk menggambarkan bagaimana produk ni berfungsi. Jadi produk yang buat daripada cardboard, daripada kertas ni, kita tak boleh memandang rendah proses ni sebab proses ni dilakukan sendiri oleh NASA. NASA satu company yang menghasilkan produk yang cukup canggih, menelan belanja yang besar. Mereka tidak memulakan inovasi mereka dengan orang kata guna komputer yang super komputer. Tak, mereka juga menggunakan kaedah manual seperti melukis dan menghasilkan sesuatu menggunakan cardboard ataupun bahan kertas untuk mendapatkan dimensi yang lebih baik pendapat mereka bagaimana benda ni boleh berfungsi dengan baik. Jadi pada peringkat 4 dan 5 setelah melalui proses-proses yang sangat simple,
Maka bila 4 dan 5 ni mereka mula menguji produk mereka. Dan mereka mula menghasilkan produk tu di dalam makmal. Di dalam makmal, mereka uji di dalam makmal. Jadi bila sampai peringkat 6 ni mereka belum pasang lagi di enjin kapal terbang. Jadi inovasi mereka ni tak pasang lagi dekat enjin kapal terbang. Tapi mereka masih di luar kapal terbang di peringkat 6 ni. Tetapi mereka uji di luar makmal. Maksudnya di sekitaran yang sebenar. Jadi dia melihat respon. Bagaimana kalau diuji di sekitaran sebenar. Jadi telah mencapai satu tahap piawaian yang mereka rasa, yang mereka fikirkan telah sempurna, barulah mereka letak enjin tersebut ataupun inovasi mereka tu letak di kapal terbang. Pada peringkat TRL 7. TRL 7 ni sebenarnya dah sempurna lah produk mereka. Dah sempurna. Tetapi masih belum disahkan selamat. Disahkan selamat. Mereka uji dulu. Mereka uji, dia terbang dengan teknologi ni. Tengok bagaimana efisiennya teknologi ni. Ada tak beza yang banyak antara teknologi lama dan teknologi terbaru. Kalau tak banyak beza dia, lebih kurang saja, maksudnya inovasi mereka tu tak berguna lah. Jadi mereka kena tambah baik lagi. Pada tahap 7 ni tambah baik, tukar lagi sehinggalah mereka mencapai satu kejayaan yang memuaskan. Jadi mereka akan melangkah kepada TRL 8, iaitu meminta keizinan terbang daripada Federal Aviation Administration. Dah dapat sijil kebenaran ataupun sijil keselamatan dan disahkan oleh pihak organisasi tersebut, maka mereka akan pergi kepada peringkat seterusnya, iaitu peringkat ke-9. Bagaimana mereka memasarkan produk ini di seluruh dunia dan digunakan kepada kapal terbang seperti 747 sebagai satu inovasi baru dalam penerbangan yang boleh bukan saja mengurangkan pencemaran bunyi dan ia lebih efektif dan menjimatkan kos penerbangan dari sudut penggunaan bahan api. Jadi ini adalah betul-betul satu contoh yang sangat terbaik untuk kita jadikan panduan bagaimana TRL ini, kalau kita ikut langkah demi langkah dalam TRL, kita boleh menghasilkan satu produk yang benar-benar bermanfaat, benar-benar berkualiti sehingga boleh mencapai tahap dikomersialkan, dijual ataupun digunakan pada peringkat komersial di seluruh dunia. Sekurang-kurangnya kepada masyarakat di sekeliling kita. Bukan hanya penggunaan untuk diri kita sendiri sahaja. Jadi kalau kita lihat, sebagaimana yang saya terangkan secara ringkas tadi, yang ni lebih detail lah. TRL 1 ni, yang terlibat dalam TRL 1 ni adalah penyataan masalah, objektif, skop, hipotesis. Yang perkara-perkara ni yang dilalui ini adalah paling kurang untuk TRL 1. Kalau setakat kita objektif saja mungkin tidak cukup. Kita kena letakkan masalah apa yang kita nak selesaikan. Ni semua di TRL 1. Kita akan jangka apakah yang akan berlaku bila kita menghasilkan hipotesis ni. Apa yang akan berlaku apabila kita menghasilkan produk inovasi ini. Jadi yang seterusnya adalah penyataan masalah. Prinsip dia apa? Prinsip dia adalah masalah tu sejauh mana jitu dan konkret. Kalau masalah tu biasa-biasa saja, dia tidak berbaloi untuk kita hasilkan inovasi. Kita kena memastikan masalah tu betul-betul besar ataupun betul-betul berbaloi untuk kita selesaikan. Jadi apa faedah dia? Kepada diri sendiri mungkin ada faedah, tapi kepada orang lain, kalau tak ada faedah kepada orang lain, setakat diri kita sendiri, dia masalah tu kecil lah. Dia tetap masalah, kan? Tapi kalau masalah tu boleh diselesaikan, masalah untuk diri kita, tapi dalam masa yang sama boleh digunakan untuk ramai orang lain, jadi manfaatnya lebih besar dan lebih berbaloi untuk kita bangunkan inovasi tu. Kalau setakat selesaikan masalah kecil, kita serahkan pada orang lain selesaikan, kita selesaikan masalah yang lebih besar. Itulah
konteks yang perlu kita lihat. Dan paling penting, dia tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa. Ramai orang mengejar due ataupun ramai orang mengejar masa, tapi uh, bila dibuat dalam keadaan tergesa-gesa, ini akan menjadikan orang kata satu perkara yang dikhawatiri akan menjejaskan diri kita sendirilah, sebab kita dah melabur dengan banyak, habiskan masa, tidak tidur siang dan malam untuk menghasilkan satu inovasi. Sebab kita buat dalam keadaan tergesa-gesa, akhirnya bila produk kita dah siap, rupa-rupanya produk kita ni tak sempurna. Rupanya orang tak merasakan pun produk kita ni diperlukan. Jadi ini semua kita gunakan TRL untuk mengelakkan perkara-perkara macam tu berlaku. Jadi contoh penyertaan masalah, wajar tak masalah kita ni dikaji ataupun kita buat satu inovasi baru untuk selesaikan masalah tu. Adakah dia menyumbang kepada pengetahuan baru ataupun dia sama je, tak ada beza pun. Kan? Bila kita kaji-kaji, rupanya lah sama je dengan orang lain ni buat dia. Jadi orang lain dah selesaikan masalah tu, buat apa kita nak selesaikan lagi kan? Sebab ada orang dah selesaikan. Kita guna cara yang sama pula untuk selesaikan masalah yang sama. Jadi tak berbaloi. Okay, apa aspek lain? Contoh, orang selesaikan masalah daripada sudut tu. Mungkin produk kita lebih kurang sama. Produk aku dengan dia ni lebih kurang sama. Tapi kita punya ni selesaikan daripada aspek lain. Contoh, kita hasilkan satu inovasi yang cakap produk ni macam dah ada. Tapi kita tambah baik sikit. Mungkin untuk selesaikan masalah guru. Satu orang lagi buat satu produk untuk menyelesaikan masalah murid. Nampak sama tapi dia tidak serupa. Baik. Yang seterusnya objektif. Apa yang matlamat kita nak capai? Mesti kita buat sesuatu tu mesti ada objektif. Barulah berbaloi kita bangunkan satu inovasi tu. Baik, ni ciri-ciri objektif. Dia boleh diukur, dia boleh dicapai, dan boleh dipercayai. Kajian kita tu memang mengukur masalah yang sebenar, orang yang sebenar. Bukan kita reka-reka saja, dan yang paling penting adalah jangka masa. Sebab jangka masa ni mesti, lagi lama jangka masa tersebut, lagi melibatkan kos yang tinggi. Kalau tak melibatkan kos kewangan pun, kos masa yang kita ada tu, perlu juga kita kira sebagai mencapai objektif tu. Tak sama kan? Setiap orang tak sama. Inovasi mereka kadang-kadang memerlukan 1 bulan. Ada yang memerlukan sampai 2-3 ke tahun. Macam kita tengok tadi, Chevron nozzles tadi tu, memerlukan lebih daripada 10 tahun untuk dibangunkan. Tapi berbaloi untuk mereka. Kalau setakat, contoh kita punya inovasi ni, memerlukan paling kurang 3 bulan untuk diselesaikan. Tetapi, kita selesaikan dalam masa sebulan, mungkin dia akan mengurangkan kualiti produk inovasi kita. Saya ada sedikit pengalaman bagaimana produk inovasi ni saya diminta untuk selesaikan dalam masa 8 bulan. Tapi saya pada perkiraan saya dan ahli kumpulan kami, kita kira, sekurang-kurangnya kita perlukan 1 tahun. Jadi macam mana kita nak consider di situ? Jadi kami berbincang, kami kata, okey, 8 bulan dengan setahun, lebih kurang 4 bulan. Kalau kita mempercepat sedikit langkah kerja kita tu, 8 bulan ni adalah satu reasonable lah. Kan? Wajar lah. Rasanya kualiti tu takkan lari jauh untuk kita selesaikan dalam masa 8 bulan. Tapi kita kena laju sikit lah buat kerja. Dan akhirnya bila kita bangunkan satu produk tu, produk pembelajaran kami ni, dalam masa 8 bulan, tak siap lagi 8 bulan tu. Jadi kami minta extend 1 bulan lagi supaya kualiti dia boleh consider macam kualiti dia setahun. Jadi kami terlajak sikit, dalam masa 9 bulan kami siapkan. Tapi persiap 9 bulan tu sama dengan 1 tahun punya kerja lah. Di situ time frame tu tak sama. Kita sebagai innovator, kita sendiri perlu menjangka time frame kita berapa lama. Jadi semua ini, jangkaan-jangkaan ni, susunan-susunan objektif ni, semua ni, kita perlu selesaikan pada peringkat TRL 1 lagi. Sebab tu TRL 1 ni, dia bukan benda yang orang kata mudah sah. Macam ILEO saja kan. Idea dalam kepala, terus
dapat penyelesaian. Tak ada. Leo ataupun idea tu kalau dalam kepala lagi, dia belum sampai TRL 1 lagi. Okay. Dari sudut skop. Kalau kita tengok skop ni, kita kena letak setakat mana kemampuan kita. Kita kena letak aras dia. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Okay, kita yang tahu kemampuan diri kita. Kalau ahli kumpulan kita 3 orang, inovasi kita setakat 3 orang. Kalau nak buat lagi besar, tambah ahli kumpulan kita. Jadi skop kita akan bertambah luas. Jadi yang ni tidak boleh dilampaui. Kalau kita dah tetapkan setakat ni kajian kita, setakat tu sajalah inovasi yang kita buat. Okey, untuk memastikan inovasi kita ni berkualiti lah. Baik, di sini adalah contoh objektif yang kita letak. Kajian ni melibatkan pelajar IGCSE contohnya, kan? Jadi kajian yang kita buat tu tidak boleh digunakan di MRSM selain IGCSE. Okay, saya minta maaf ada gangguan sikit pada slide ni sebab kamera saya ada mengalami sedikit masalah di sini. Jadi yang ruang bulatan yang sebelah kanan bawah ni tak boleh hilang. Kita teruskan lagi. Hipotesis bagaimana kita menjangka produk kita ni akan impact dia macam mana. Tak semestinya jadi. Tapi kita kena letak hipotesis ni. Mungkin kalau kita buat penyelesaian macam ni, dia akan menyelesaikan masalah macam ini. Itulah yang kita lihat pada hipotesis. Baik, di sini pada TRL1 biasanya TRL1 ni dalam bentuk project proposal. Paling kurang kalau kita nak hasilkan satu inovasi, walaupun sekecil-kecil inovasi, kita kena meletakkan proposal ni sebagai keperluan. Kalau kita tak buat pada peringkat TRL1 ni, apa-apa perkara yang kita letak ni, dia mungkin impact dia akan menyusahkan kita balik. Bila projek kita dah siap, rupanya projek kita tu tidak diperlukan pun. Tidak menyelesaikan masalah secara total pun. Kalau tak buat pun tak mengapa. Jadi kita tak nak benda tu berlaku setelah kita bersusah payah menyiapkan inovasi, rupa-rupanya inovasi kita itu tidak bermanfaat ataupun manfaat dia kecil sangat. Tidak besar. Jadi tak berbaloi kita menghabiskan masa, tenaga, wang ringgit kita kepada perkara yang impact dia tak besar. Baik. Yang seterusnya pada peringkat TRL2 ni, biasanya kita letak tinjauan literatur ataupun literature review ataupun metodologi yang kita gunakan tu macam mana. Contohnya, sebelum kita buat tu, ada tak orang lain yang selesaikan masalah yang sama? Adakah orang lain mengalami masalah yang sama? Kita carilah internet ke, perpustakaan ke, YouTube ke, kan. Kita nak buat satu inovasi. Jadi kalau ada orang lain dah selesaikan perkara yang sama kita hadapi, jadi kita tak perlu bersusah payah berfikir macam orang tu. Sebab orang lain dah fikirkan untuk kita. Tapi contoh kita ambil produk inovasi ataupun penyelesaian yang orang lain dah buat, kita tambah baik sikit. Bila kita tambah baik sikit, di situlah inovasi kita. Sebab inovasi ni mudah je. Sebab dia kalau orang lain dah buat, kita ambil cara orang lain, kita letakkan sedikit penambahbaikan. Penambahbaikan tu adalah inovasi yang kita buat. Jadi bila orang lain nak buat inovasi yang lebih kurang sama macam kita pula, mereka akan ada literature review pilihan yang lebih banyak. Bila dah banyak orang buat penyelesaian untuk perkara tersebut, jadi kita tak perlu dah buat penyelesaian tersebut sebab kita dah jumpa langkah penyelesaian dia, kita cari pula masalah yang lain. Begitulah bagaimana inovasi ni berlaku. Jadi metod apa yang sesuai kita gunakan? Disiplin apa yang perlu kita gunakan yang sesuai dengan inovasi yang kita nak hasilkan tu. Jadi perkara-perkara ni, prosedur ni adalah di peringkat TRL2. Nampak TRL2 ni tak senang juga, kan? Sebab kita perlu menggunakan metodologi yang betul. Contoh kita nak selesaikan masalah disiplin pelajar. Tapi metodologi kita gunakan tu masalah, contoh
nak selesaikan masalah kes buli. Tapi metodologi kita gunakan tu untuk menyelesaikan masalah kes jenayah. Jadi di situ metodologi tu tak kena dan salah. Jadi kita kena selesaikan peringkat awal lagi, peringkat TRL 2 ni. Kita kena tentukan metodologi yang betul. Sebab kalau kita gunakan metodologi yang salah, dia akan memberi kesan pada akhir produk yang kita hasilkan nanti. Pada akhir inovasi yang kita hasilkan ni. Jadi contoh TRL 2 adalah konsep. Kadang-kadang kita tak tahu. Belum ada, belum cipta lagi. Belum dibangunkan lagi. Tapi kita boleh menjangka bagaimana produk ini terhasil, kita boleh melukis dia. Sekarang ni ada banyak perisian yang boleh hasilkan macam model 3D yang macam tu lebih detail lah, lebih baik kita tahu produk ni akan jadi macam ni rupa dia. Kalau kita ada kepakaran, kalau tak ada kita berkolaboratif dengan orang lain, minta mereka hasilkan model 3D nampak lebih cantik dan lebih jelas produk inovasi kita tu nanti. Untuk peringkat saya dan ahli kumpulan saya, kami tak ada kepakaran tersebut. Jadi kami lukis macam ni lah. Lukisan kami punya kit pembelajaran tu, lukis tangan saja. Tapi sekurang-kurangnya kami nampak, okey, dia akan jadi macam ni. Kalau letak color atau dihasilkan dalam bentuk yang lebih baik oleh kartunis, kita akan nampak, wah, lagi baik dan lagi bermanfaat untuk orang lain lah. Kalau setakat macam ni punya lukisan, TRL 2 ni, saya saja yang faham. Orang lain tak faham pun. Tak menarik orang lain pun. Jadi, tapi proses ni perlu dihasilkan supaya kita nampak dia boleh pergi jauh mana lagi. Jadi kalau peringkat ini telah kita selesaikan, kita akan melangkah ke TRL 3. Contoh, di sini TRL 2 adalah bagaimana iPhone sebelum dihasilkan, designer dia, Tris Stringers ni, dia hasilkan satu sketch ataupun lakaran tentang bagaimana rupa bentuk iPhone yang dia idamkan ni. Nampak tiap company besar ataupun designer besar seperti Apple ni pun, mereka menghasilkan lakaran dengan menggunakan pensel. Dengan menggunakan peralatan yang paling asas sebelum mereka masuk kepada peralatan lebih canggih. Maksudnya proses ni memang perlu kita lalui supaya matlamat kita tu, peringkat kita lalui tu jelas. Supaya kita tak tertinggal satu peringkat yang penting. Boleh kita nak skip. Kita nak skip masa. Kita tak nak buat TRL 1 sampai 4. Kita terus buat TRL 5 sampai 9. Tapi kita akan menghadapi masalah di TRL yang paling tinggi nanti 9, 8. Dan bila produk siap, tak ada orang pun nak gunakan produk kita. Jadi macam sia-sia sajalah inovasi yang kita buat tu. Jadi di sini adalah TRL 3. Bagaimana kita mengawal ataupun membuktikan idea kita melalui eksperimen. Misalnya, contoh di sini kalau dia berkaitan sains, biofizik, kimia ke, dia ada makmal untuk membuktikan. Terutamanya macam kimia, dia ada makmal campuran kimia ni boleh jadi macam ni. Dia ada makmal yang sebegitu. Tapi contoh macam bahan pembelajaran, contoh produk kami, kami tak ada tiada makmal macam sains. Tapi makmal kami adalah di mana? Sebab kami nak menghasilkan produk pembelajaran, kit pembelajaran haji. Jadi makmal kami adalah di dalam kelas. Jadi kami kena test lah, uji produk yang belum sempurna tadi di dalam kelas untuk digunakan. Ni TRL 3 lah. Tapi TRL 3 ni sebenarnya berlaku sebelum tu lagi. Dalam arti kata lain, paling mudah lah untuk saya kongsikan di sini. TRL 3 ni adalah pengesahan daripada pakar. Contoh pakar tu, dia sahkan satu-satu produk tu boleh pergi jauh. Okey, idea kamu ni memang boleh diteruskan. Kalau jadi, memang insya-Allah berkesan. Kalau pakar cakap macam tu. Jadi perakuan pakar tu, orang yang pakar dalam bidang tersebut adalah
TRL 3. Kalau pakar tak sahkan, kita berdegil juga cakap, saya lebih pakar, walaupun kita tak pakar, kita akan menghadapi masalah yang peringkat nantilah. Dah siap-siap, tak ada orang nak gunakan pun. Tak bermanfaat pun untuk orang lain. Jadi kita nak ataupun tidak, TRL 3 ni perlu kita selesaikan lebih awal. Contoh, pembuktian konsep. Kalau dalam contoh yang kita bagi ni, dia nak hasilkan apa kita tak tahu lagi. Tapi yang saya bagi contoh ni adalah dia nak hasilkan satu droid ataupun satu robot yang boleh membantu di lapangan. Kerja-kerja pembinaan, yang boleh membantu para engineer membuat kerja. Contohlah. Tapi dari peringkat TRL 3 ni, mereka tak ada rupa lagi kenderaan kan. Dia nak buat macam robot kenderaan, tapi tak ada rupa lagi kenderaan. Cuma ada bot saja. Tapi bila dia dah letak wire-wire rupa macam ni, dia kata boleh dibuktikan melalui bot ni. Sebenarnya benda ni reasonable untuk diteruskan. Jadi pakar kata okey, teruskan. Kalau kamu ikut proses ni boleh jadi. Cuma kita memerlukan masa. Okey, boleh. Ni contoh pembuktian konsep ni. Seperti mana yang sebutkan tadilah. Okey. Ni di sini TRL 3. Kalau tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat lihat di sini TRL 3 ni. Bagaimana saya dan ahli kumpulan. Ahli kumpulan saya ni pelajar lah. Pelajar. Sebenarnya di sini, yang pakar ni adalah 3 orang pelajar ni. Saya yang bertanya kepada pelajar. Sebab saya buat lakaran, bahan pembelajaran saya nak guna dalam kelas ni, Haji to You ni. Saya buat. Lepas tu saya terfikir, boleh tak Haji to You, bahan pembelajaran fizikal ni, digunakan dalam bentuk kata apa? Online. Dalam bentuk virtual. Jadi saya bertanya kepada 3 orang ni, mereka ni pakar Minecraft lah untuk pelajar-pelajar. Jadi mereka kata, boleh cikgu. Kan? Boleh ustaz. Kalau kita bina Kaabah dalam Minecraft ni, boleh. Kita boleh bertawaf dalam tu. Kita boleh buat yang sama macam orang buat haji fizikal ni. Saya kata, boleh Boleh. Okey, kalau boleh, kita teruskan projek ni. Kita bukan hasilkan satu bahan pembelajaran saja, inovasi kita. Kita nanti dalam masa 8 bulan akan ada 2 produk. Satu produk fizikal, satu produk virtual. Jadi pelajar ni, masa ni mereka form 3. Dalam gambar ni mereka dah form 4. Jadi dia maksudnya mereka kata benda ni boleh dilaksanakan. Jadi saya pun menurut kata pakar ni, kita teruskan projek ni dan alhamdulillah projek ni berjaya diteruskan. Jadi peringkat TRL 3 ni adalah pengesahan pakar yang produk ni boleh diteruskan. Yang keempat, TRL 4, pengesahan teknologi di makmal. Jadi kalau makmal kita tadi, kalau bahan makmal inovasi kita tak sama. Kalau orang tu buat contoh inovasi yang berkaitan bahan makanan, makmal yang berkaitan makanan lah. Kan kalau bahan kimia, makmal dia makmal bahan kimia. Kalau robotik, makmal dia mungkin makmal robotik. Jadi tak sama. Apa pun inovasi yang kita buat, walaupun tak ada makmal, sebenarnya kita ada makmal kita sendiri. Jadi pengesahan ni perlu disahkan di makmal yang berkaitan dengan inovasi kita. Contohnya kalau dalam gambar ni, kita ada dia nak cipta robot kenderaan kan. Jadi dah mula nampak dah ada tayar. Dah mula nampak. Tapi wire-wire masih berselirat. Dia buat pakai kotak je pun tak jadi lagi. Tapi konsep tu dia dah dapat. Okay, disahkan boleh bergerak. Boleh bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, bergerak ke atas. Kelajuan dia boleh diubah-ubah. Boleh laju, boleh perlahan. Boleh mengikut kata. Jadi dia perlu disahkan pada peringkat keempat. Kalau benda ni tak settle peringkat keempat, dia akan membawa masalah pada peringkat yang berikutnya. Kalau puan-puan tengok di dalam gambar ni, kita lihat ini adalah prototype. Dia bukan prototype. Ini adalah bagaimana iPhone, asalnya iPhone sebelum dibangunkan,
Board iPhone ni besar macam ni. Board iPhone ni besar macam ni. Tapi di sini konsep dia betul. Konsep yang dia buat ni betul. Maksudnya kalau board ni kita boleh kecilkan saiz iPhone macam ni, saiz telefon ni di sebelah bawah tu. Jadi kita boleh akan boleh dapat satu telefon yang sangat canggih. Board besar, saiz buku kan. Sebab dia nak buat saiz telefon kecil je. Tapi board asal dia pada peringkat TRL 4 ni besar. Jadi kalau belum sempurna lah. Jadi tak boleh pakai lagi. Tak boleh sampai kepada tangan pengguna lagi. Dia masih di tangan innovator. Jadi proses ni adalah proses yang standard yang perlu kita ikut. Sebagai seorang innovator, kalau kita bangunkan ni dalam bentuk macam ni penting untuk kita. Jadi TRL 4 pula adalah peringkat yang dipanggil ugly prototype. Dia ada rupa lah. Tapi rupa tak sempurna. Macam dalam kes kami buat Minecraft Haji Umrah ni, kami nak buat lapangan terbang yang di sini. Tapi tak sampai pula buat lapangan terbang, kita buat kapal terbang sahaja. Simple. Jadi tak siap lagi, ugly lagi. Nak buat masjid, tak ada rupa masjid lagi kan. Jadi ini sangat penting sebab supaya kita rasa sebelum kita teruskan, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu mana kekurangan, kita tambah baik. Jadi kita kongsikan sedikit satu video mengenai TRL 4 ni. Okay, video ni menunjukkan bagaimana company SpaceX menguji enjin roket mereka sebelum enjin tersebut dipasang di roket. Jadi dia masih di peringkat makmal. Diuji di makmal. Belum lagi diuji di lapangan yang sebenar. Kan? Tapi diuji di dalam makmal lagi. Jadi sekarang kita dah sampai pada TRL 4. Kita beralih kepada peringkat 5 iaitu pembangunan teknologi. Jadi pembangunan teknologi adalah dia dah jadi separuh. Kan? Prototype kita tu dah siap separuh dan diperhebatkan lagi lah kerja-kerja pembangunan inovasi kita tu di TRL 5. Jadi kalau kita tengok gambar tadi, daripada wire-wire yang berselirat dalam board, wire-wire itu telah disusun dengan baik, roda dia sempurna, tapi cover tak ada lagi. Jadi tak tahu lagi mesin ni buat apa. Nampak tak ada pakaian lagi, tak ada lah. Jadi bila tak ada ni dia belum cukup sempurna, tapi dia perlu diuji dulu. Dalaman dia tu perlu selesai dulu, barulah boleh letak cover. Kalau dalaman wire-wire tu tak selesai lagi, kalau letak cover, susah balik. Nak kena cabut cover balik. Okey, selesaikan lagi. Jadi secara berperingkat. Jadi kalau contoh yang kami buat, produk kami, Minecraft Haji Umrah ni, TRL 5 ni kami dah perhebatkan pembinaan binaan di Mekah tu. Contoh kita ada hotel, kita ada Kaabah yang sempurna, dalaman Kaabah pun kita bangunkan, tempat melontar dan sebagainya. Pekan-pekan di Mekah tu pun sendiri kita bangunkan kedai-kedai. Dah ada rupa dah. Dah sedia digunakan dah. Cuma kita belum uji lagi kepada persekitaran yang sebenar. Kita baru uji
dari sudut pandangan innovator saja. Benda dah siap, tapi kita sedang menantikan respon. Pengguna sebenar dia tak uji lagi. Jadi ni nama dia TRL 5. Jadi bila kita nak pergi kepada TRL 6, TRL 6 ni kita dah mula menguji produk kita kepada uh, orang sebenar, pengguna sebenar. Relevan tak? Bagaimana respon mereka? Kalau respon mereka negatif, kita perlu perbaiki sampailah mereka respon kata positif. Memang perit lah kan? Perit. Sebab kita dah kata, dari sudut pandang kita, produk saya dah bagus lah. Dah cukup baik pada saya dah. Kenapa saya perlu ikut cakap kamu? Jadi kat situ ada konflik nanti. Bila produk kita dah siap, produk kita berguna untuk diri kita saja. Tapi tak berguna pun untuk orang ataupun prospek pengguna kita. Jadi memang sangat penting peringkat TRL 6 ni kita cari orang sebenar, prospek pengguna yang sebenar untuk menguji produk kita yang belum sempurna sepenuhnya tetapi hampir sempurna dah. Kalau robot tadi dah ada wire semua dah siap tapi mungkin dia belum ada cover lagi. Jadi di sini kita lihat mesin ataupun robot tadi telah diuji di persekitaran ruang pembinaan. Okey, di persekitaran yang sebenar. Jadi di sini pada peringkat TRL 6 kalau inovasi kami ni kit Minecraft Haji Umrah ni kami uji kepada para pelajar di dalam kelas, di dalam makmal komputer. Kita suruh mereka bergerak mengelilingi Kaabah. Mereka cuba solat menggunakan Minecraft, ramai-ramai bergerak. Jadi kalau pada peringkat ni ada juga beberapa masalah. Para pelajar ada yang tersesat, ada yang pelajar tersalah laluan, ada yang pelajar tak faham. Jadi kami berusahalah memperbaiki apa-apa yang kurang berdasarkan respon pengguna yang sebenar. Sebab akhirnya pada TRS 9 nanti, orang-orang ni juga yang kita harapkan untuk menggunakan produk kita. Atau dalam erti kata lain, mereka ni juga yang akan membeli produk kita tu. Itu cerita dia. Jadi kita kongsikan satu lagi video untuk tatapan anda semua. Di sini kita saksikan satu teknologi yang dibangunkan oleh SpaceX, bagaimana booster roket yang digunakan tu
kalau sebelum ni NASA hasilkan booster yang membawa roket ke atas angkasa lepas ni, bila dah habis bahan api tu mereka buang. Biasanya mereka buang ke laut dan bila sampai ke laut mereka tidak boleh gunakan. Mereka akan buang lah. Maksudnya dah tak boleh. Dan benda ni menelan belanja yang besar. Sebab setiap kali buat pakai buang, pakai buang. Tapi SpaceX melihat kalau booster ni boleh digunakan semula, kalau dia tidak dibuang, dia boleh menjimatkan banyak belanja untuk proses projek angkasa lepas ni. Dan bila jimat belanja, lebih banyak lah. Lebih banyak misi-misi boleh dihantar untuk program-program angkasa lepas. Sebab kadang-kadang bila belanja ni menelan belanja yang besar, projek ni terpaksa dihentikan. Dia akan jadi kerugian semula lah untuk manusia kan. Jadi SpaceX ni datang dengan satu penyelesaian untuk mencipta satu booster yang bila dia dibuang, dia boleh kembali semula ke daratan dan boleh digunakan berulang kali, recycle untuk siri penerbangan misi yang seterusnya. Jadi yang pertama tadi, beberapa kegagalan, saya rasa dalam 20 percubaan macam tu untuk mengembalikan balik booster ke tanah, ke daratan. Jadi akhirnya mereka berjaya dan SpaceX menghantar penerbangan dengan sangat banyak sebab penjimatan boleh dilakukan bila cipta satu booster roket yang boleh kembali semula dan digunakan semula. Dan bila mereka lihat perkara ni pula, dia kata, oh kalau kita boleh cipta satu booster yang boleh balik semula ke bumi tapi tidak menjejak atas tanah. Dia terapung. Dia terapung. Jadi impak gegaran di atas tanah tadi menjadikan booster tak tahan lama. Jadi apa kata kita cipta booster ni boleh kembali ke daratan tapi dia tak jejak tanah. Dia maksudnya dia lebih menjimatkan lah kan. Jadi dia hasilkan satu lagi inovasi. Booster tu kembali tapi tak jejak tanah, tapi dia kembali dan terapung di udara. Dia ditangkap oleh inilah menara ni. Jadi dia punya exhaust dia tu kan tak kena tanah. Dia boleh bertahan lebih lama lagi dan boleh digunakan dengan lebih kerap lagi. Inilah satu ciptaan yang agung lah kan, inovasi yang agung yang kita boleh katakan untuk SpaceX ni. Sebab SpaceX ni dia punya misi bukan setakat bulan. Sebab kalau setakat bulan tu dah beberapa kali kan, NASA dah sampai ke bulan dah banyak kali dah. Manusia pun pernah dibawa ke bulan. Tapi misi SpaceX ni lebih jauh lagi. Sebab mereka nak pergi ke target ke Marikh pula. Jadi dengan teknologi yang dibangunkan ni, mereka percaya impian kita untuk ke Marikh dapat menjadi kenyataan dengan segera. Tak lama lagi. Okey? Untuk membawa manusia ke Marikh tu. Sebab manusia ni dia fragile kan. Dia tak boleh masa yang terlalu lama. Sebab tu dia cipta teknologi yang sebegini untuk merealisasikan impian kita ke Marikh membina koloni manusia di sana. Baiklah, kita dah nak selesai. Kita dah sampai kepada TRL7 iaitu peralihan komersial. Dengan secara ringkas lah, saya boleh katakan TRL7 ni, produk kita ni telah sempurna. Produk kita ni telah sempurna dan boleh digunakan. Cuma dia belum dapat apa orang kata pengesahan lagi. Jadi kalau kita lihat dalam gambar ni, daripada tadi ada penuh wire berselirat, sekarang ni kita lihat droid ataupun robot ni dia telah ada cover dia. Dia dan dah diuji pada peringkat sebenar. Dan orang katalah, senang cerita, kalau orang nak beli pada peringkat TRL7 ni, dah boleh beli dah. Cuma dia tak ada jaminan dari sudut keselamatan saja. Produk ni tahan ke atau produk ni selamat ke, tidak mendatangkan bahaya. Sebab tu kalau ada macam Tesla kan, kenderaan Tesla,
mereka dah cipta dah hasilkan dah inovasi auto driving, pemanduan sendiri. Maksudnya kita tak perlu pegang steering, kita set saja GPS, kereta kita tu boleh sampai ke destinasi. Tapi mereka belum boleh menjamin keselamatan. Belum boleh kata kami jamin kenderaan ini boleh sampai ke destinasi dengan selamat. Tiada jaminan tersebut sebab jalan raya terutamanya tidak dicipta untuk maksudnya belum sangat pintar lagi lah auto driving ni untuk menangani cabaran jalan raya yang berbeza di negara-negara. Di Malaysia jalan raya dia macam ni. Lubang dia mungkin tidak sekata. Kan? Jadi kalau Tesla nak bawa teknologi tu ke Malaysia, dia perlu mengatasi masalah tu. Dia mungkin boleh membina satu track khas. Tapi menelan belanja yang besar pula. Kan? Semata-mata nak membina track khas untuk auto driving. Jadi dia masih belum dapat pengesahan keselamatan walaupun teknologi tersebut orang kata sudah ada, sudah sempurna tapi dia belum bersedia sepenuhnya. Sebab apa? Aspek keselamatan tu masih belum mampu lagi dipenuhi. Begitulah TRL 7 ni. Jadi untuk peringkat kami punya produk inovasi TRL 7 ni kami dah siap buku. Buku ni kami dah siap cetak. Tapi kami masih belum boleh jual lagi sebab apa? Sebab kami belum selesai mendapatkan TRL 8 iaitu pengesahan. Kalau untuk pengesahan untuk produk kami, mungkin yang sesuai adalah ISBN, pendaftaran dengan Perpustakaan Negara. Dan yang sesuai adalah kita ambil IP, iaitu copyright. Supaya produk kami ni tidak dijagalah, dipelihara keselamatan hak milik kita. Kalau katalah TRL 7 ni kita dah siap, kita tak selesai TRL 8, kita dah jual contohnya. Bila kita jual tu, orang lain ambil idea kita, mereka daftar pula idea kita tu di bawah hak milik mereka, contoh cerita mereka ambil lah. Jadi kerugian tu kembali semula kepada kita. Jadi kita tak nak benda tu berlaku, kita kena selesaikan juga TRL 8 di sini. Baik, macam company seperti Apple, ini adalah prototype pertama mereka. Ada dua jenis, sandwich dan extrudo. Sebelah. Jadi kalau tengok prototype pertama ni, menu tu kan, dekat butang bawah tu dia ada tulis menu di situ. Sebab orang tak biasa lagi. Uh, Masa tu menggunakan smartboard. Jadi mereka letak katak menu di situ dan tak silap saya macam skrin dia tu berbentuk macam tu lah. Maksudnya dia 24 jam dia menyala menu-menu tersebut. Ikon-ikon tu menyala. Jadi mereka kata okey, belum selesai lagi. Kita tak boleh jual lagi. Walaupun dah siap ni. Dah boleh guna dah. Tapi kita kena betul-betul pastikan produk ni disukai oleh pengguna. Okey. Tapi mereka ni lah buat lagi kajian, buat lagi maksudnya uji kepada pengguna sebenar. Mereka suka tak prototype ni. Jadi bila mereka dapati prototype ni masih lagi ruang untuk menambahbaikan, mereka tangguhkan lagi, mereka tak boleh lancarkan secara rasmi kepada orang awam. Produk ni tak boleh sampai lagi kepada orang awam sebab ada ciri-ciri features dalam produk ni yang orang awam ni tak suka, pengguna ni tak suka. Jadi mereka ada ruang lagi untuk penambahbaikan. Okay, jadi kalau kita tengok di peringkat ini, dalam video ini, roket dah boleh terbang dah. Memang dah boleh terbang sebab dah siap. Dah dipasang booster semua. Cuma mungkin belum dapat kebenaran daripada keselamatan. Kan? Jadi pentingnya walaupun produk kita dah siap, kita belum boleh lagi lancarkan produk tersebut. Sebab apa? Sebab kita belum selesai TRL 8. Jadi TRL 8 ni adalah sijil kelayakan. Lain inovasi, lain sijil kelayakan dia. Kalau kita tengok di sini senarai banyak badan-badan yang bertanggungjawab untuk memberikan sijil kelayakan kepada inovasi-inovasi. Paling kita lihat pada contohnya MCMC. MCMC, kalau produk berkaitan elektronik,
kalau kita nak pastikan keselamatan produk tu, kita kena lihat ada pengesahan ataupun stiker daripada MCMC. Contoh macam alat kita charge kan, charge kita punya telefon di dalam bas kan. Ada berlaku kemalangan iaitu renjatan elektrik berlaku pada penumpang bas yang cas bateri telefon mereka menggunakan USB. Jadi tindakan di situ dilarang lah. Sekarang ni bas-bas express sepatutnya tidak boleh ada charger tu. Mungkin TRL8 tu tidak. Inovasi buat sistem charger di dalam bas tu tidak mendapat kelulusan daripada badan yang berkaitan TRL8. Kelulusan sebab melibatkan keselamatan macam tu. Tapi sekarang ni saya tak berapa pasti. Sebab itu saya naik bas. Dah tak ada dah charger yang kita boleh charge dalam bas tu. Sebab mungkin dah dilarang. Tapi kalau clear peringkat TRL8 ni, jadi charger yang dalam bas tu boleh digunakan semula lah. Jadi kalau kita nak tengok MCMC ni, tak ada stiker MCMC di Malaysia sebab MCMC ni di Malaysia saja. Jadi kalau ada yang alat-alat MCMC ni tapi lebih luas lagi penggunaan dia iaitu Conformité Européenne. Ya, sebutan dia tu mungkin tak betul lah. Lambang CE ni, bila ada lambang CE ni maksudnya diperakui selamat dan boleh digunakan di negara-negara Eropah. Jadi ini CE ni pun dia setaraf ataupun lebih baik lah dengan daripada MCMC ni sebab diperakui digunakan di negara Eropah. Di Malaysia mungkin kena melalui MCMC dulu. Mungkin tak sama kan. Sistem negara kita tak sama. Jadi MCMC ni lebih baik lah kalau kita berada di negara kita gunakan MCMC ni sebagai panduan untuk keselamatan di sudut elektronik. Kalau berkaitan makanan halal. Kalau barangan berkaitan elektrik dan apa saja inovasi yang berkaitan produk-produk yang untuk keselamatan ni SIREM. SIREM ni lebih luas dan kepakaran mereka memang diperakui. Kalau ada cop SIREM boleh beli. Kalau tak ada hold dulu kan. Banyak produk-produk kita beli di platform online. Kadang-kadang tak ada perakuan keselamatan ni, kita perlu lebih berhati-hati. Sebab tu TRL8 ni sangat penting. Tapi mungkin menelan belanja yang tinggi. Untuk produk kami ni, kami tak mampu nak dapatkan kelulusan daripada badan-badan yang disebutkan tadi. Tapi kami ambil sekurang-kurangnya My IPO, Perbadanan Harta Internet Malaysia ni, untuk mengesahkan produk kami ni adalah milik kami. Jadi kalau saya dan pelajar saya ni, kami satu tim, mereka seronoklah dapat surat daripada My IPO ni. Mereka boleh gunakan surat ni sebagai pencapaian mereka di peringkat kebangsaan dan boleh mendapat markah yang tinggi untuk mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi nanti. Dan produk ini pun kami dapatkan TRL8 daripada pihak ISBN. ISBN ni percuma ya. Tapi kalau yang My IPO ni masa kami buat ni harga dia murah dalam RM45. Tapi sekarang ni saya ingat dalam RM200 lah. Jadi tak ada masalah kan. Kalau kita ada 5 orang ahli, kita bagi-bagilah kan. Seorang RM40, dapatlah kita satu sijil perakuan yang inovasi itu telah disahkan oleh pihak bertanggungjawab. Okay, jadi sebelum kita mula menjual, jadi customer ataupun pengguna kita akan lebih yakin dengan produk kita. Kita nak kerjasama dengan industri menjual produk kita pun mudah sebab kita dah melepasi tahap paling asas satu-satu barang. Barang daripada barang kita TRL7 memang boleh digunakan dan diperakui pula pada TRL8, TRL9 akan lebih mudah nanti. Jadi di sini kita lihat pada TRL9 adalah penggunaan komersial yang telah terbukti. Bila ada 8, 9 telah terbukti. Tapi dia ada satu game yang berbeza lah. Sebab bila kita dah masuk 9 ni, kita masuk game yang lain pula. Iaitu game menjual. Game bisnes. Strategi bisnes. Strategi yang lain pula. Jadi
Tapi sekurang-kurangnya kita dah mencapai tahap paling tinggi dalam TRL. InsyaAllah bila melangkah ke peringkat seterusnya, kita bina strategi lain lagi untuk memasarkan produk kita, kita akan lebih mudah berjaya. Sebab kita dah faham, TRL ni kita dah selesai, pengguna dah suka, cuma mungkin dari sudut marketing, kita dah masuk dalam marketing pula. Okey, jadi ni contoh dia. Macam robot tadi kan, robot tu digunakan untuk menghantar makanan. Pesan dekat online, robot ni secara tak ada pemandu, tak ada Grab, manualnya bawa sampai ke rumah kita, dihantar. Kalau kat Malaysia ni, kaedah ni tak pastilah kan sesuai dengan jalan raya kita ataupun yang banyak halangan, ataupun dia sampai separuh jalan je orang lain dah hijack dah. Hijack robot ni ambil makanan kita ke macam mana kan. Tapi ni tak silap saya di satu negara di Eropah, negara-negara yang mungkin sesuai dengan bentuk muka bumi mereka. Kalau robot ni bawa ke Malaysia, kita sesuaikan baliklah dengan keadaan geografi kita, dan mungkin disahkan pula oleh SIRIM. Benda ni selamat. Sekejap lagi kalau tak sampai ke rumah pun, sampai tengah jalan menyebabkan kemalangan kan, menyebabkan jadi traffic jam kan, sebab orang jadi wow, hebatnya orang berhenti nak tengok teknologi ni. Jadi mungkin teknologi itu tak sesuai lagi bawa di Malaysia, dia ubah sesuai sedikit. Baik, pada TRL 9 untuk produk kami ni, kami bila dah dapat TRL 8 tu, kami dah boleh menjual sebab daripada sudut copyright dah selesai. Jadi kami tak risaulah kalau produk ni contoh di di apa orang kata, siap. Kalau produk kita ni ditiru ataupun diambil oleh orang lain, sekurang-kurangnya kita ada satu protection, perlindungan yang disahkan oleh badan yang rasmi bahawa produk ini adalah idea daripada kami, idea original. Jadi itulah kepentingan buat inovasi ni. Paling penting adalah kalau produk tu dah siap, di TRL 8 tu kita kena keluarkan sedikit modal untuk mendapatkan pengesahan, baru kita melangkah ke peringkat komersial. Kalau dalam SpaceX, mereka produk ni dah selesai, mereka hantarlah angkasawan ke angkasa lepas. Kan, SpaceX ni memang sangat hebat lah. Sampai pakaian angkasawan pun mereka inovasikan menjadi pakaian yang sangat santai tetapi lebih baik, lebih ringan. Kalau sebelum ni NASA hasilkan pakaian angkasawan tu pakaian yang sangat berat kan, berkilo-kilo berat dia. Jadi bila SpaceX ni datang dengan inovasi baru, helmet pun dia ubah menjadi pakaian yang sangat simple dan selesa untuk angkasawan pergi ke angkasa lepas. Jadi setelah Apple tak puas hati lagi dengan prototipe pertama, mereka come up dengan satu prototipe yang kedua pula, P2. Penambahbaikan lagi demi penambahbaikan dilakukan supaya end produk mereka tu adalah produk yang disukai oleh pengguna. Jadi akhirnya dilancarkan pada 2007 Apple iPhone 1, yang bentuk dia sangatlah simple tetapi disukai oleh orang. Sebab masa Apple iPhone 1 ni keluar, telefon bimbit ni sedang orang kata apa, pesat. Orang suka menaip dengan keypad kan. Keypad lagi banyak tu macam lagi canggih lah masa tu. Seingat saya paling disukai masa tu BlackBerry lah. Siapa yang boleh memiliki BlackBerry tu memang sangat hebat lah, sebab BlackBerry ni dia banyak dia punya button. Nampak bergaya. Tapi Apple mengeluarkan satu iPhone yang tak ada keypad langsung. Ada cermin saja. Tapi kenapa mereka berani keluar satu produk yang tidak sama dengan orang, tapi mereka yakin produk ni akan dapat sambutan? Sebab mereka melaksanakan TRL 1 sampai 5 tadi. Mereka dah survey dekat pelanggan. Pada TRL 7 tadi, mereka ubah sesuai lagi mengikut kehendak pelanggan. Jadi mereka yakin pelanggan mereka tahu dah target customer mereka tu
menyukai produk dia. Jadi mereka berani berbeza dengan orang lain sebab mereka bukan suka-suka buat beza, tapi mereka dah tahu pelanggan memang suka. Kalau buat ni mungkin tak dapat tackle semua orang, tapi mereka tahu mereka akan tackle prospek-prospek pengguna khas yang khusus saja. Pengguna-pengguna khusus ni pun bukannya satu negara, satu dunia boleh cover. Jadi ini adalah satu inovasi yang sangat baik. Sebagai contoh, kita nak buat sebagai contoh yang menggunakan TRL, yang menggunakan design thinking untuk menghasilkan produk yang masih akhirnya bertahan sampai sekarang kerana mereka mengikut kehendak pengguna. Mereka tak ikut kehendak dia, tak ikut kehendak mereka sendiri, mereka mengikut kata pengguna. Apa pengguna nak, mereka akan bersusah payah seboleh mungkin memenuhi apa yang pengguna mereka nak, sebab akhirnya pengguna mereka juga yang akan membeli. Kita TRL setakat ni dah habis, kita dah sampai peringkat ke-9. Saya kongsikan sedikit berkaitan prototype pula. Okay. Jadi prototype ni kalau kita nak buat satu-satu inovasi, kita perlu menggunakan design thinking. Jadi yang ni kita, untuk persembahan seterusnya ni saya kreditkan kepada Coach TS Megat Zainul Anwar dan Coach Khairul Anwar yang mengajar kami tentang design thinking dan prototype dan sebagainya. Jadi prototype ni dia ada dalam design thinking. Okey, jadi kita ambil sedikit lah untuk manfaat kita. Kalau benda ni bermanfaat untuk kita kongsikan. Okey, di prototype. Jadi dia adalah prototype. Membina prototype adalah proses menterjemahkan ke dalam bentuk fizikal. Menterjemahkan idea kita dalam bentuk fizikal boleh berfungsi. Okey, sekurang-kurangnya produk inovasi kita ni kena ada ciri-ciri MVP, iaitu minimum viable product. Apa itu MVP? MVP ni adalah fungsi asas. Kita boleh tunjuk sebelum produk ni siap, kita boleh tunjuk produk ni akan jadi macam ni. Contoh kalau kita buat pakai kertas, pakai kotak kereta tu dia punya tayar boleh berpusing, pakai manual lah. Jadi kalau kita cipta satu barang tu, kita buat mock-up dia, kita boleh gerak-gerakkan dia macam ni, macam buka pintu tapi kereta tak siap lagi. Buka pintu tu pakai cardboard je. Nanti saya akan terangkan apa itu MVP. Kalau tengok pada ni 5 yang siri ke berapa 2 3 yang lepas tu. Ni kereta prototype kereta terbang Malaysia ditayangkan di 5. Ramai orang kutuk masa tu di media sosial. Dia prototype ni. Tapi sebagai orang yang tahu macam kita lah, kita belajar prototype semua. Saya tak kutuk tau, sebab prototype ni sebenarnya ada prototype dan boleh menunjukkan fungsi asas. Kalau kita pusingkan dia punya rotor tu, kipas dia mungkin boleh berpusing. Orang tu mungkin boleh berbesak, boleh cabut. Jadi sebenarnya prototype ni bagus. Cuma mungkin dia rendah sikit lah nilai dia. Macam ni kita nak tahu prototype tu rendah ke tinggi, kita tengok sedikit. Ya, ada 10 minit berbaki ni, kita lihat. Kalau macam Jimmy Choo sebelum dia buat kasut, dia akan buat prototype ni dalam bentuk kertas ya. Kasut dia macam ni, dia ukur macam ni. Tapi dia terangkan, tepinya ada belian. Lepas tu dia punya hitam ni dibuat daripada sutra. Nilai dia tinggi lah, tapi nilai prototype dia mungkin kotak saja. Yang ni dia buat pakai kereta terbang dia macam ni lah. Tapi konsep prototype dia buat pakai komputer. Hasilnya kita nampak, oh dia akan jadi macam ni. Saiz dia dengan manusia lebih kurang macam ni, besar dia. Okey, cantik kan. Sebab AirAsia sendiri akan buat satu taksi udara kan. Katanya dalam beberapa tahun ni akan dilancarkan. Daripada KLIA nak pergi ke KL Central naik taksi udara. Ni dah ada dah mula ada dah. Cuma mungkin dari sudut keselamatan tak lepas lagi di Malaysia. Okey. Kita lihat kalau pelajar di MRSM, kita lihat ni prototype yang mereka buat. Jadi kita jangan pandang rendah prototype macam ni. Dia nak buat beg kan, nak buat kasut, dia buat pakai kotak. Jadi kotak ni dia bernilai di TRL 4 kan. Dia TRL 4. Tinggi tau. Jadi nanti akan datang dia kata dia macam ni. Kasut, handbag macam ni. Okay, jadi kita tengok. Jadi jenis prototype dia ada 8. Kan? Okay. 8 ni boleh diiktiraf sebagai prototype dalam inovasi. Kalau cikgu RBT reka bentuk, dia tak setuju. Dia kata prototype ni mesti dalam bentuk fizikal. Yang lain ni bukan prototype. Tak apalah kan. Saya selalu perang dengan cikgu RBT lah. Tapi dari inovasi prototype ni ada 8.
Tapi prototype yang pertama adalah kita lihat ada model fizikal. Ini prototype yang dipersetujui oleh Cikgu RBT. Dia ada mock-up kan. Yang kedua, paper interface. Okay. Paper interface ni saya tayangkan sikit video. Kalau kita nak bangunkan apps, kita perlu buat prototype yang macam ni. Yang menunjukkan apps tu macam mana. Ini sebenarnya bagus. Dan benda ni bukan digunakan, dia orang profesional pembangun apps kan. Mereka memang menggunakan prototype jenis ini paper interface ni untuk membangunkan apps, untuk membangunkan software. Mereka menggunakan ni lah, prototype jenis ini. Okay, nampak itu sedikit. Kalau kita nak buat satu prototype, kita boleh gunakan prototype ini. Okay, sekejap. Yang seterusnya prototype pakai papan cerita kan, storyboard. Macam ni Lego. Lego pun diterima sebagai prototype. Maksudnya kalau sekumpulan engineer ni, dia nak buat satu taman tema, mereka membangunkan taman tema mini menggunakan Lego. Jadi Lego ni sebenarnya prototype yang profesional yang kita boleh guna. Sebelum kita buat, sebenarnya kita buat dalam bentuk skala. Ini mungkin pada 1/100. Dia punya besar kan. Katakan kalau kita ada lampu pengecil Doraemon tu, kita masuk ni boleh jadi dah. Ni jenis Lego lah. Prototype ni adalah dikira sebagai profesional. Okey. Seterusnya berorientasikan pengguna sendiri buat prototype apa yang dia nak. Okey, kita akan bangunkan produk mengikut kehendak dia. Wizard of Oz ni macam dia buat olok-olok lah. Contohnya dia buat satu vending machine, ada orang kontrol. Dia ambil duit kan, dia tekan tangan orang keluarkan. Tapi konsep ni Wizard of Oz ni adalah konsep yang sebenarnya akan jadi. Contoh dia kata, kalau kami nak buat produk, dia akan macam ni. Tapi kita perlukan modal untuk bangunkanlah produk yang betul. Okey, jadi yang ni dia main peranan. Okey, yang seterusnya lakaran diagram. Lakaran ni produk ni paling simple lah, paling kecil. TRL 1 kan. Tu pun kadang-kadang tak sampai 1 lagi. Tapi sekurang-kurangnya sebelum kita membuat inovasi, kita kena ada lakaran. Macam iPhone tadi kan, bermula dari lakaran sampailah sekarang produk tu berjaya. Main peranan ni contoh ada raptai majlis, raptai kebakaran. Ni juga dikira sebagai prototype. Okey, jadi ada dua jenis prototype, satu low fidelity dan high fidelity. Low fidelity macam ni lah, lukisan tangan. High fidelity dah ditransfer kepada teknologi yang sebenar. Ni prototype high fidelity yang boleh sampai tahap 7 dah. Tahap 7 dah. Ni low fidelity, kad-kad yang saya lukis ni. Pakai tangan je. Orang lain tak faham, saya je seorang faham. Tapi bila ditransfer kepada high fidelity, kartunis yang lukis, dah faham dah, cantik dah, siap boleh jual dah. Okey, ni low fidelity, masih dalam bentuk kertas. Saya guna dalam kelas saja. High fidelity saya dah berani dah bawa untuk guna ke sekolah-sekolah lain di seluruh negara. Okey. Jadi ni adalah praktikal yang kita gunakan. Contoh Google Glass adalah satu produk inovasi yang asalnya dia punya prototype bentuk macam ni, buruk sangat, dipanggil ugly prototype. Tapi akhirnya dia jadi satu produk yang hebatlah. Dan satu lagi macam ni dalam kapal terbang, ruangan VIP, first class kan, business class, mereka buat pakai kotak je asalnya, ruang ni. Tapi bila ditransfer, dia jadi satu konsep yang dia mengikut asalnya kotak. Tu pentingnya. Benda-benda kotak ni sebenarnya memang international level lah. Kita kena terapkan kalau kita nak hasilkan inovasi. Okey, kalau di MRSAM kita ada satu program SAM yang dinamakan program inovasi lah. Macam pelajar tingkatan 3, tingkatan 4 dia kena bangunkan produk masing-masing. Jadi ini contoh saya bagi. Produk low fidelity. Asalnya mereka dibagi setahun. Lebih kurang 6 bulan lah untuk bangunkan produk. Dia kata saya nak buat meja macam ni cikgu. Dia buat pakai kotak. Tapi bila hasil yang sebenar, dia dah buat pakai kayu, siap ada besi lagi, siap boleh berdiri, letak. Okay, dia extender, meja extender ni. Dia nak bangunkan meja yang boleh dipanjangkan. Okay. Ni pelajar ni asalnya buat produk, dia nak buat beg, buat pakai kotak.
Tapi bila masa sebenar, tak tahulah dia ambil beg adik dia ke, dia tampal ada solar, ada kipas, ada cooler dalam ni. Produk dia dah jadi dah TRL 7 boleh jual lah, cuma tak ada TRL 8 saja. Okey, pelajar ni dia buat lakaran untuk buat game, buat dalam bentuk kertas mahjong lah. Low fidelity prototype dia lakaran saja, tapi akhirnya dia buat sampai high fidelity. Dia uji pada anak cikgu ni, sampai anak cikgu ni tak mau beralih. Kan, juri dah datang pun anak cikgu ni tak beralih. Jadi juri kata, dapat markah penuh sebab budak ni sangat terpesona dengan hasil inovasi pelajar ni. Asalnya nak buat pengering kasut pakai kotak tak function pun. Tapi dia ada MVP tu. Dia function, dia boleh tunjukkan. Boleh buka, boleh tutup. Tapi bila sebenar, dia boleh buat satu mesin pengering kasut yang sebenar. TRL 7 saya bagi dia. Ni nak buat kettle. Kan? Kettle buat pakai ni je asalnya. Tapi akhirnya dia bangunkan satu termos yang boleh cas. Cas jadi air panas. Pelajar ni memang sangat kagum lah. Dia buat kerjasama dengan UPM dan akhirnya terhasillah satu produk ni. Memang TRL 7 lah. Cuma nak ada modal sikit bagi TRL 8 untuk keselamatan lah. Okey, pelajar ni nak buat tempat makan, bagi makan ayam. Akhirnya mereka dapat buat TRL 7 dan berfungsi. Produk menggunakan IoT lah bagi makan ayam. Ini pelajar MSF balik pulau. Pelajar ni nak buat satu apps ataupun software berkaitan durian di balik pulau. Asalnya produk dia pakai kertas saja, gunakan macam prototype paper interface tadi. Tapi akhirnya jadilah satu produk yang boleh digunakan, gunakan apps. Dan pelajar ni dia buat satu chat box menggunakan teknologi AI. Macam mana cara belajar. Jadi high fidelity. Mereka hasilkan sebenarnya mula-mula buat lakaran saja. Yang ni asalnya nak buat dompet. Lebih kurang macam ni lah. Tapi ni beg tangan perempuan. Jadi mereka buat satu dompet yang ada ciri-ciri magic dekat sini. Magic macam mana? RM10 ni tiba-tiba bila dia lipat, RM10 tu dah berubah tempat. Saya pun tak tahu macam mana dia buat. Sangat bagus. Pelajar ni buat penjana elektrik di dalam longkang. Dia letak dalam longkang, boleh turbine ni, dia berpusing dan boleh menyalakan lampu. Jadi mereka kata produk ni bagus kalau letak dekat highway, dekat longkang highway, air tu jalan. Jadi di highway tu boleh, jalan-jalan yang gelap ni boleh dapat tenaga daripada turbine yang dihasilkan daripada air hujan. Baguslah, cuma tak ada TRL 8 je produk ni. Okey. Ni proses pelajar ni sangat bagus. Dia panggil pak cik dia ke siapa ni, collaboration dengan orang luar, maka terhasilkan turbine mini lah. Yang pelajar sendiri hasilkan. Tak ada latar belakang elektronik, elektrik tak ada, belajar kat MRSM bukan vocational, tapi boleh menghasilkan produk elektrik. Tapi tak ada TRL 8. Mungkin sekali dua boleh uji lah. Kalau nak guna ni, mungkin boleh minta TRL 8 supaya keselamatan tu terjamin. Okey, kalau bila pelajar ni kita terapkan dengan TRL, yang ni mereka dapat. Ni yang lama, produk lama. Buat mayat pun pakai kertas gulung-gulung. Bila tahu tentang TRL, mereka akan hasilkan produk menyerupai industrial standard, produk sebenar. Ni lama, bila mereka masuk pertandingan inovasi, masih dalam peringkat TRL 5, di makmal saja. Tapi bila dah masuk di peringkat masuk pertandingan, dia tahu, okey, tak cukup. Jadi sabun ni tadi dia buat dalam bentuk bekas dan terus boleh jual TRL 7. Ni pelajar ni masih menayangkan eksperimen menapis air. Bila masuk yang baru, mereka dah buat satu mesin lah yang berfungsi, bukan lagi eksperimen. Jadi TRL 7 daripada TRL 4, TRL 5 naik ke TRL 7. Ni dia buat satu konsep bandar. Tapi TRL dia rendah lah. Sebab apa? Dia kena buat bandar sebenar baru TRL dia tinggi. Pelajar ni buat konsep rumah dengan tenaga solar. Patutnya kalau nak TRL 7, dia kena buat rumah sebenar. Jadi kalau nak masuk pertandingan, peringkat-peringkat ideation boleh menang lah yang produk macam ni. Tapi kalau peringkat yang lebih tinggi, mereka mungkin tak dapat emas lah, kan? Mungkin dapat gangsa ataupun perak lah. Jadi kalau ni produk-produk yang realistik lah. Boleh digunakan TRL 7. Ni bekas-bekas ni mungkin di packingkan sedikit, boleh jadi TRL 8 dan 9. Produk-produk macam ni kalau ditayangkan di produk inovasi tak jadi kan. Jadi dia packing, letak nama sikit, minta sikit copyright, dapatlah TRL lebih tinggi. Okey, daripada macam ni bentuk dia, sampailah satu yang boleh dijual lah. Pelajar ni produk dia sangat simple,
Kalau saya tak bagi markah tinggi lah. Tapi usaha mereka ni memang tip-top lah. Markah dia tinggi dekat poster dan sebagainya lah. Usaha dia tu tinggi. Jadi kita juga menghargai pelajar-pelajar macam ni. Jadi ni kami berkumpul Innovator Mara. Okay, jadi tahun 2024 kalau tengok TRL ni semua dah TRL 8. Ada yang TRL 9. Jadi produk dia nampak simple tapi TRL dia tinggi. Macam ni kan, doktor ni dia buat satu ubat, TRL dia dah boleh 9 dah. Dah dapat KKM dah luluskan. Produk pelajar kami ni macam ni juga. Kan? Lebih kurang je. Ni produk peringkat tinggi kan. Yang orang ada PhD. Macam ni. Jadi kalau kita nak buat inovasi, sekurang-kurangnya produk kita sampai tahap ni lah. Ni pensyarah ni dia buat satu cooking oil based ink marker. Macam ni je. Tapi dia letak dalam marker sebenar, dah boleh tulis dan tahan. Yang ni produk ni buat IoT mushroom lah. Menggunakan teknologi IoT. Dia tanam cendawan. Yang ni sangat hebat. Lightning alarm. Dia nak bagi amaran kalau ada petir yang membahayakan. Jadi amaran ni keluar, jadi pelajar ataupun sesiapa saja boleh clearkan kawasan tu. Ni produk kami lah. Jadi innovator ni kami kumpul, kami buat pameran dan buat presentation lah. Okey, last daripada saya insya-Allah. Cuba letak dalam ruangan chat. Ini penutup lah. Penutup. Letak dalam ruangan chat. Okey, berapakah TRL Cikgu Yazid? Okey. Saya bagi masa mungkin 3 minit kot. Berapakah TRL Cikgu Yazid? Okey, kalau anda masih berada di sini boleh respons lagi. Berapakah TRL Cikgu Yazid? Okey, dia punya keyword dia adalah dia telah melakar perangkap automatik. Lepas tu dia dah merujuk kepada pakar. Ada siapa-siapa tak dalam kalangan kita punya peserta hari ini, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua? Tulis di ruangan chat sebentar. Berapakah TRL Cikgu Yazid? Tak apa. Kalau salah pun tak apa. Tak ada masalah. TRL 2. Okey. Ada lagi tak yang boleh letak? TRL 4. Cantik. Ada lagi. TRL 6. Okey. Ada 5 tau. Macam-macam nombor dia. 2, 4, 5, 6. Okey, tak apa. Saya pada pendapat saya lah. Pada pendapat saya. Okey. Tapi mungkin boleh difikirkan. Yang pertama, okay, terima kasih semua yang respon. Teruskan respon, tak apa, tak usah. TRL 2 sampai 6 ni. Okey, paling tinggi 6. Cikgu Aziz melakar. Kalau kita tengok tadi, melakar ni adalah TRL 1 ataupun 2. Okey, boleh. TRL 2. Dan yang seterusnya, dirujuk kepada pakar. Kalau kita tengok tadi, kita terangkan, bila pakar ni dah sahkan lakaran ini dalam bentuk lukisan, dah sahkan lakaran ini boleh bawa ke depan, boleh jadi realiti. Jadi TRL dia adalah TRL 3. Okey, TRL 3. Boleh terima tak? Ada argument tak? Sebab dua ni. Melakar adalah TRL 1, dirujuk kepada pakar adalah TRL 3. Dia belum buat lagi, tapi dia masih peringkat pakar sahkan TRL 3. Ya, terima kasih atas respon anda. Okey, kita tengok Cikgu Hafiz kejap. Cikgu Hafiz, dia buat satu kit pembelajaran. Kit pembelajaran. Okey, yang diuji kepada guru matematik. Okay, baca, saya bagi masa sikit lah. Okey, keyword dia diuji cuba kepada guru matematik. Okey. Lepas tu, diuji pula kepada sekumpulan pelajar di perpustakaan. Kit pembelajaran matematik geometri kit dia ni kisah sebenar. Cikgu Hafiz ni sekarang di Kuala Lumpur. Di bahagian pendidikan menengah Mara. Sebelum ni tak silap saya dia di Kuala Kelawang dan MSM Sungai Besar. Okey, ada yang jawab. TRL 4, terima kasih. Syaras. Okey. Okey, pertama dia uji di makmal. Makmal dia ada apa? Bilik guru matematik. Okey, TRL 4, TRL 7, TRL 6. Okey, cantik. Dia dah siap kan? Betul lah, dia dah siap. Lepas tu dia uji cuba kepada pelajar kedua di perpustakaan lebih luas. Maksudnya produk ni sebenarnya dia nak buat untuk pelajar.
Jadi dia uji di perpustakaan. Jadi perpustakaan ni adalah medan pengujian di skala yang luar tapi yang mula-mula sekali. Okey, boleh? Okey, saya bagi jawapan dia. TRL dia sebenarnya bila dia diuji oleh guru matematik di bilik guru, dia adalah di TRL 5. Sebab produk ni dibuat untuk pelajar. Tapi diuji kepada cikgu untuk dapatkan penambahbaikan. Jadi saya boleh letaklah TRL ni adalah TRL 5 sebab dia di makmal saja. Okey. Tapi lepas tu dia uji kepada orang sebenar iaitu pelajar, diuji pula di perpustakaan tempat belajar pula. Okey, di makmal yang luar. Dia naik satu lagi TRL. Jadi TRL dia sudah naik kepada TRL 6. Sebab apa belum TRL 7? Sebab TRL 7 dia belum sempurna dalam bentuk satu kit yang sempurna. Ada apa? Kotak semua tak ada lagi. Jadi kita terima dia ini di dalam TRL 6. TRL 5 pun boleh. Tapi dia TRL 6 lah sebab dia dah uji kat pelajar. Bila masa 5 ke 6 lah. 5 ke 6 boleh. 5 ke 6. Baik, terima kasih. Tak ada okay, atas respon. Last sekali. Ini senang lah, senang. Ni kisah sebenar lah. Kisah sebenar saya. Sebenarnya kita habis 4.30 kan. Alhamdulillah ada masa minta tuan-tuan kalau boleh stay. Kita ada 10 minit lagi. 4.30. Sebab saya kata tadi 5 minit lagi kan. 4.30. Kita mula 2.30 sebenarnya tadi. Okey, ini dia. Dia telah mengatas pengesahan dari tabung haji. Dia telah didaftarkan di MyIpo. Dia telah dijual. Sebenarnya tak sampai RM100 pun. Kita jual murah-murah aja, RM60. Sebab nak letak 100 ni dulu sebab masa tu kos pembangunan mahal. Lepas tu kita tambah baik. Kita jumpa kilang yang boleh buat harga yang murah, kita jual RM60. Okey. Yang ni semua peserta jawab dengan betul. TRL 9. Tahniah semua. Anda telah menguasai ilmu TRL. Senang je TRL ni, tak susah pun. Terima kasih ya. Terima kasih semua para peserta kita hari ini. Jadi kita buat recap sikit. Daripada yang kita buat tadi, TRL 1 basic sampailah TRL 9 dia telah disahkan di environment yang sebenar. Yang boleh digunakan pakai boleh bukan saja kelompok yang kecil, mungkin kelompok yang lebih besar. Tapi besar dia tu mungkin tak terlalu besar lah tengok inovasi. Kalau dia grassroots, mungkin dalam masyarakat daerah tu saja atau kampung tu. Atau kampung sebelah pun boleh guna. Di mana-mana kampung boleh guna. Janji dia kampung. Tu nama dia TRL 9. Tapi sebelum kita nak naik ke TRL 9, kita tak boleh skip lah 7 ke 9. Kita kena lalui TRL 8 lagi. Kalau kita skip, tu namanya speed to market lah. Kita tak dapat pengesahan, tapi orang nak beli, kita jual je. Dia sebenarnya di TRL 7. Speed to market, terus je jual. Dah sahkan tak sahkan kan, janji boleh dapat. Ni biasa produk-produk macam ubatan kan. Tak disahkan lagi, terbukti boleh kurus, terus beli. Ubat kurus kan. Kadang-kadang terus jadi sakit. Sebab tak dapat TRL 8. Sebab susah nak dapat TRL 8 ni. Tapi orang dah beli, speed to market, jual terus lah. Tapi berbahayalah. Produk-produk seperti ubat-ubatan ni lagi sensitif kan. Terima kasih semua jawab TRL 9 tadi. Betul. Saya rasa ada 5 ke 7 minit lagi. Sikit lagi saya tunjuk praktikal TRL di Malaysia sebenarnya. Kalau kita suka tengok rancangan Innovaton di Astro, sekarang ni dah nak masuk Innovaton musim ketiga. Sebab sebenarnya sebelum 2030 ni, kerajaan ada letak sasaran. Inovasi kita ni kena digunakan dalam negara ni. Sebab itulah Innovaton ni memang rancangan yang masih ada lagi musim ketiga. Hari ni dan hari semalam kot telah diadakan uji bakat di Penang. Saya tak dapat pergilah. Kalau saya dapat pergi ada rezeki tahun depan saya nak cuba jugalah. Kolah inovasi kami ni layak kan. Inovasi tuan-tuan dan puan masuk je Innovator ni kan. Mana kita tahu ada rezeki kita kan. Dan rancangan Innovator ni kalau saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua tengok, kadang-kadang kita alert sikit yang komen daripada juri profesional. Dia kadang-kadang saya dengar beberapa kali mereka sebut TRL. Jadi memang produk-produk yang TRL tinggi dia akan jadi juara ataupun dia boleh layak ke final. Ataupun nak tembus masuk ke uji bakat dia pun kalau TRL rendah susah.
Jadi kalau TRL kita setinggi mungkin TRL kita, mungkin kita boleh dipilih untuk masuk pertandingan ni. Tersingkir tak ada masalah kan. Yang penting masuk innovator, kalau tersingkir yang penting kita dah berjaya. TRL tinggi ni sangat diperlukan untuk rancangan inovasi macam ni lah. Dan MOSTI sendiri untuk due diligence, mereka letak dalam laman web rasmi, dia letak sini. Penekanan pada penanda aras tahap kesediaan teknologi. Saya dah pernah masuk due diligence, terima kasih pihak MARA hantar kami untuk mewakili. Kami dah pergi sampai peringkat separuh akhir. Dan mereka nak letak peringkat akhir tau. Peringkat akhir ni mereka nak pilih produk 10 terbaik. Jadi saya pun masuk peringkat separuh akhir. Kami nak masuklah peringkat akhir. Okey, saudara-saudari, sahabat-sahabat tahu tak dia nak apa? Dia nak siapa yang masuk final ni, dia kena buktikan jualan produk inovasi mereka ni melebihi RM100,000. Kat situ saya terduduk lah. RM1,000 pun azab kan nak dapat. RM1,000 pun azab. RM100,000 lain kali lah masuk due diligence kan. Jadi MCY ni pertandingan peringkat tinggi, sangat tinggi. Mereka nak yang peringkat final sebab pemenang ni akan diberikan 1 juta. Lepas tu hadiah-hadiah untuk finalis ni akan disampaikan oleh PMX. PMX bagi hadiah tu. Bukan senang nak jumpa PMX. Jadi mereka menetapkan ni lah. Okay, mereka menetapkan jualan tu kena RM100,000. Jadi antara yang pemenang due diligence ni, tak silap saya 2-3 tahun lepas, aplikasi Pandai. Pandai ni mereka pemenang due diligence beberapa tahun lepas. Dan bila dia dibantu dengan MOSTI bantu mereka, apps dia jadi sangat dahsyat sekarang ni. Dan Pandai ni dah melebarkan sayap ke negara-negara luar, Hong Kong, tak silap saya Taiwan. Negara luar dah mula pakai dah apps Pandai ni. Jadi tuan-tuan boleh lah kan? Pandai ni sangat bagus lah aplikasi dia. Bila dia dibantu, dia boleh pergi lebih jauh. Inilah kerajaan nak cari produk-produk yang macam ni lah. Tapi dia memang menekankan TRL paling tinggi. Kami punya TRL dah 9 lah, tapi nak sampai bisnes tu susah lah kan, RM100,000. Kalau produk tuan-tuan berpotensi, boleh lah. Dalam poster sini dia letak TRL. Ini sedikit rumusan saya ambil dari beberapa pertandingan inovasi yang saya jadi juri, saya tanya orang pun. TRL ni dah diletakkan. Peringkat sekolah sekalipun dah diletakkan TRL ni. Okey, kalau tiada mungkin kosong markah. Bila ada pattern mungkin 10 ke 20 markah. Jadi rugilah kalau kita tak ada pattern memang susah lah kan. Kurang-kurang hak cipta adalah 4 markah. Tapi yang ni tinggilah kan, mungkin teknologi tinggi. Okey, kalau yang status inovasi ni pertandingan lain pula. Dia letak TRL 1 mungkin 2 markah. TRL 9 20, 15 markah, 10 markah paling kurang. Jadi kalau kita tak minta TRL 8 ni, kan tak minta copyright, kita mungkin tak boleh bersaing dengan orang. Kita tak boleh dapat anugerah yang tinggi lah. Jadi sangat baik kalau kita mengetahui TRL ni sebelum kita masuk pertandingan inovasi. Dan seterusnya pengkomersialan. Pengkomersialan, ni peringkat organisasi. Kan? Mungkin ni semua mungkin TRL dia 7 ataupun 5 pun dah boleh guna dalam sekolah, organisasi dia. Kalau nak ke negeri, kebangsaan antarabangsa, confirm lah. Kita kena TRL, paling kurang TRL 8. Sebab lagi tinggi TRL, lagi bagus produk tu. Ni pertandingan lain pula. Sama juga, basic research markah rendah. Kan? Tapi 9 markah tinggi. Tapi kita kena tengok jenis pertandingan. Kalau di MARA, kita ada pertandingan macam yang berkaitan saintifik. Mereka meletakkan TRL 5 ni banyak markah. Sebab apa? Dia nak pembuktian di makmal, ada data-data di makmal. Jadi produk macam ni walaupun dia tak TRL 9, bila TRL 5 dia sangat kuat, mereka boleh menang. Ni dinamakan pertandingan inovasi di peringkat ideation level, idea saja. Jadi kita tengok pertandingan lah. Sebab tu pertandingan ni berubah. Kejap masuk ni dapat emas, masuk ni dapat gangsa, dia tak sama pemberatan markah dia. Kebolehpasaran, paling tinggi. Biasa pertandingan yang budak sekolah masuk ataupun kita sendiri masuk, mungkin kita tak sampai jual lagi kan. Kita tak boleh kalahkan orang yang dah menjual lah kan. Tapi kalau ada dia jual 2-3 produk pun, kita dah boleh buktikan benda ni orang lain nak pakai, TRL kita lagi tinggi dan kita boleh lebih menang lah. Kalau nak menang lah.
Tapi kita buat inovasi ni lebih daripada menang kan. Kita nak orang lain dapat manfaat, lebih baik dapat menjana bisnes yang baik. Okey, potensi produk poor kepada excellent. Biasanya poor ni orang tak dapat lah. Biasanya dapat fair, good, excellent lah. Okey. Jadi ini dasar kerajaan daripada Mosti. Ini inovasi-inovasi boleh ke MySTIE untuk melihat kecenderungan kerajaan sekarang ni sampai 2030 dia nak kita hasilkan inovasi yang berkaitan apa. Banyak. Tapi dalam banyak-banyak inovasi ni mesti ada kaitan dengan pendidikan. Tapi banyaklah. Banyak boleh tengoklah. Makanan kan. Food security, education semua ada. Jadi kalau kita nak buat inovasi, kita tengok balik MySTIE ni mesti sekarang ni kita di mana. Supaya kita boleh relevant kita punya inovasi tu dengan dasar kerajaan. AI semualah kan. Kalau kita tak boleh buat tapi kita ada idea, kita collaborate dengan orang lain yang ada kemahiran. Itulah yang nak dihasratkan oleh kerajaan. Jadi rumusan dia sampai penghujung. Jadi TRL ni ada macam-macam jenis. Kalau kita tengok kat internet banyak jenis. Tapi saya boleh ringkaskanlah. Dia ada macam 4 mazhab macam ni. Yang peringkat 1 hingga 3 di peringkat research, academic, peringkat knowledge, peringkat kajian lah. 4 hingga 5 di peringkat pembangunan. Kita dah mula hands on. Kita dah bangunkan, kita dah uji cuba, dah uji. 6. Okey, belum berapa baik lagi. Peringkat paling baik 7 hingga 9. Maksudnya dah ada satu seketul inovasi kita tu dan boleh guna dan bermanfaat. Ada yang letak 7 hingga 9 ni di peringkat business development. Tapi 9 ke atas tu tak ada dah. Tapi kita nak masuk ke bisnes ni, dia ada ukuran lain kita kena pakai. Kita tak boleh pakai TRL. TRL ni setakat produk tu habis je. Tapi nak masuk bidang bisnes, kita pakai lagi TRL yang lain. Maksudnya kita pakai kerangka yang lain lah. Development stage. Okay. Jadi selepas kita mengetahui TRL ni, ada beberapa RL, readiness level, yang boleh kita explore. Contohnya innovation readiness level. Kan kita ada idea, yang ni semua digunakan macam oleh shark ataupun orang yang melabur, dia akan gunakan IRL ni untuk melihat potensi. Kalau melabur kepada produk inovasi ni, kita boleh buat buat duit tak. Tapi di peringkat ni, kalau kita tengok IRL ni, produk kita ni, kalau di peringkat 7 ni, TRL kita, nampak tak funder dia kat sini? Family, friend, angels. Kan? Family ataupun duit sendiri lah. Pama, father, mother, kawan-kawan, adik-beradik. 7, siapa yang percaya kita? Adik-beradik. Adik-beradik pun tak percaya produk kita kan. Tapi kalau boleh dapat angels ni, orang yang ada duit, nak melabur, baiklah. Okey. Jadi yang A ni, inilah. Okey. Ni IRL. Boleh kita explore lepas ni. Yang seterusnya, investment readiness level. Maksudnya orang tu kalau nak invest kat kita, nampak saya dah sentuh tadi. Kalau peringkat 4 ni baru low fidelity. Kan? Kalau peringkat 7 ni, maksudnya prototype kita dah di peringkat high fidelity, dah ada ciri-ciri MVP kat sini sebenarnya. Yang ni memang bukan MVP dah VP terus lah. Okey, tapi ni investment readiness level. Tapi ada 2 lah. Ada 3 jenis sekarang yang kita boleh tunjuk. Satu TRL, technology readiness level. Yang kedua IRL, innovation readiness level. Dan yang ketiga IRL juga, investment readiness level. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi tuan-tuan boleh menghubungi saya di nombor sekian dan email sekian. Jadi saya mohon maaf lah jika sepanjang program ni ada kesilapan dan kekurangan yang dilakukan oleh saya. Mohon dimaafkan. Baik, terima kasih semua. Alhamdulillah. Jadi saya sebelum tu, saya Encik Abu Bakar, Cik Ben, ada apa-apa nak pesanan penaja? Ya, terima kasih banyak Cik Ustaz Faisal dari Malaysia Balik Pulau. Thank you so much for everything, for your sharing, knowledge, everything. Harap semua peserta dapatlah ambil salah ilmu ni untuk diguna pakai di pusat masing-masing, insya-Allah supaya lebih bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan semua. So sempena National Training Week ni, Akademi Kecemerlangan Mara ambil kesempatan untuk mengadakan seminar secara percuma. And thanks a lot for all the trainers, especially Ustaz Faisal regarding to this topic. InsyaAllah kita akan bersua lagi di masa hadapan. Dan jangan lupa untuk peserta-peserta daripada MARA tolong isikan borang link kehadiran untuk kita key in dalam Godna
supaya tuan-tuan dan puan dapat 1 hari berkursus, insya-Allah. Ya. Okay, baik. Terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang. There's going to be more tons of programs regarding to online ni, okay, dalam talian, insya-Allah in future. So see you again. Just we keep in touch. Terima kasih.